Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersua bersama saya Nurul Soleha binti Misri selaku moderator forum pada hari ini. Okey, kanak-kanak adalah tangan yang membawa kita meraih ke syurga. Hujan yang menumbuhkan bunga bukan guru. Itulah baik kata oleh Rumi, iaitu sufi penyair yang terkenal, dan saya rasa kata-kata beliau itu wajar diterapkan di dalam pemikiran setiap ibu bapa, guru dan komuniti di Malaysia kini. Oleh itu, tajuk forum kita pada hari ini adalah penyakit dan kanak-kanak. Isu ini sering menimbulkan pelbagai tanda tanya kepada komuniti masa kini. Apakah penyakit atau cabaran serta penyelesaian untuk kita mencegah kanak-kanak terkena penyakit berjangkit? Jadi marilah kita sama-sama mengupas dan menyelam segala maklumat tentang isu yang sukar ini. Hadirin yang dihormati sekalian, saya akan menerangkan tentang definisi kesihatan terlebih dahulu. Kesihatan kanak-kanak merujuk kepada keadaan sejahtera menyeluruh yang melibatkan aspek fizikal, mental dan emosi serta sosial. Ia bukan hanya bermaksud bebas dari penyakit tapi juga merangkumi pertumbuhan yang normal dan perkembangan minda yang sihat, kestabilan emosi serta keupayaan untuk berinteraksi secara positif. Menjaga kesihatan sejak awal amat penting kerana ia menjadi asas kepada kehidupan yang sihat dan harmoni. Allah, asyik saya menerangkan topik, lupa pula saya ingin memperkenalkan ahli panel kami yang cantik, mulia, indah bergaya di depan ini. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta kan? Marilah kita berkenalan dengan tiga ahli panel kita yang cantik mulia ini. Oleh itu bersama saya tiga ahli panel yang arif dalam bidang masing-masing. Yang panel pertama iaitu Saudari Fatin, merupakan pegawai kesihatan awam. Dan panel yang kedua, guru pendidikan awal kanak-kanak iaitu Saudari Amalina. Dan panel ketiga iaitu pakar pediatrik kanak-kanak Saudari Khadijah. Okey, baiklah, tanpa melengahkan masa, saya teruskan dengan soalan pertama kepada ahli panel saya. Okey, apakah jenis penyakit yang lazim menyerang kanak-kanak di Malaysia dan apakah punca utamanya? Boleh ke panel pertama menerangkan? Baiklah, terima kasih kepada moderator kerana sudi menjemput saya dalam perbincangan ini. Penyakit yang menyerang kanak-kanak yang menyebabkan jangkitan virus, bakteria, alahan dan kekurangan vaksinasi. Pada peringkat umur kanak-kanak yang belum matang, ia menjadikan mereka lebih mudah kepada jangkitan berbanding orang dewasa. Terdapat beberapa jenis penyakit yang sering menyerang kanak-kanak, antaranya ialah demam denggi. Demam denggi adalah penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus denggi melalui gigitan nyamuk. Kanak-kanak mudah terdedah jika berada di kawasan takungan air dan persekitaran yang kotor. Seterusnya iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut iaitu HFMD. HFMD adalah penyakit berjangkit yang sering menyerang kanak-kanak pada umur 6 tahun ke bawah. Ia disebabkan oleh virus Coxsackie A16 dan merebak melalui sentuhan secara langsung atau permukaan yang tercemar. Yang seterusnya ialah jangkitan saluran pernafasan seperti sesama, batuk dan pneumonia. Penyakit ini berpunca daripada virus seperti influenza ataupun bakteria seperti Streptococcus pneumonia. Kanak-kanak sering dijangkiti kerana sistem imun mereka masih belum matang. Ia mudah tersebar di tempat sesak seperti pusat penjagaan, tadika ataupun taska. Seterusnya iaitu cerit-berit, muntah merupakan salah satu penyakit yang sering juga dijangkiti kepada kanak-kanak.
Jangkitan rotavirus ataupun makanan yang tercemar menyebabkan kanak-kanak mengalami cerit-berit dan muntah. Keadaan ini sangat berbahaya kerana boleh menyebabkan kanak-kanak dehidrasi yang serius. Rotavirus boleh dijangkiti kanak-kanak jika kanak-kanak tersebut mengalami batuk dan demam yang berpanjangan. Itu sahaja. Okey, baiklah. Terima kasih kepada saudari Fatin atas penjelasan yang sangat utuh lagi berisi. Sebenarnya tadi ada panel yang mengatakan bahawa beberapa penyakit yang amat serius dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa dan guru perlu peka dengan kebersihan kawasan persekitaran kerana rumah adalah dunia pertama kanak-kanak dan tadika adalah dunia kedua kanak-kanak. Justru itu saya ingin mengajukan soalan seterusnya kepada ahli panel kita yang mempunyai pengalaman luas tentang kanak-kanak dalam perkembangan kanak-kanak. Okey, seterusnya pada ahli panel kedua. Apakah kesan penyakit terhadap perkembangan pembelajaran dan sosial kanak-kanak? Bolehkah ahli panel menerangkan? Terima kasih. Okey, sebagai guru tadika, saya sendiri selalu lihat penyakit kesan penyakit terhadap kanak-kanak. Okay, kanak-kanak bila selalu sakit, contohnya macam demam, batuk ataupun asma, mereka akan banyak cuti dan tak dapat datang ke sekolah. Okey, jadi bila jarang hadir, mereka akan tertinggal banyak perkara penting yang kami ajar dekat sekolah pada peringkat awal. Okey, contohnya macam membaca, mengira, menulis dan bersosial dengan rakan. Okey, selain daripada pelajaran, kesan terhadap pelajaran, sakit yang berulang-ulang boleh menjejaskan pemakanan kanak-kanak juga. Okay, bila kanak-kanak tak sihat, mereka akan kurang selera makan. Bila kurang selera makan, mereka tak akan ambil pemakanan yang lengkap dengan nutrisi. Jadi badan mereka akan cepat letih, kurang fokus dan susah nak aktif dalam pembelajaran bila kita mengajar mereka. Okay, bukan setakat tu saja, saya juga pernah lihat murid jadi kurang yakin dengan diri sendiri. Mereka rasa malu, takut nak bercakap ataupun bermain sebab rasa ketinggalan daripada rakan-rakan lain. Okey, bayangkan kalau kawan-kawan lain dah pandai baca sikit-sikit tapi dia masih terkial-kial sebab selalu tak hadir. Jadi secara tak langsung ni boleh bagi kesan terhadap emosi pelajar itu. Sebab itulah di sini saya nak tekankan betapa pentingnya penjagaan kesihatan anak-anak sejak awal. Ibu bapa kena pastikan anak-anak makan dengan cukup, dapat vaksin lengkap dan dibawa berjumpa doktor kalau ada tanda-tanda tak sihat. Okay, lagi awal kita cegah, lagi mudah anak-anak ini membesar dengan sihat, gembira dan bersedia untuk belajar dengan baik. Wah, sungguh mendalam ya penjelasannya. Terima kasih kepada saudara Amalina atas penjelasan yang begitu komprehensif. Sebenarnya tadi ahli panel mengatakan penyakit-penyakit ini akan menjejaskan perkembangan sosial dan perkembangan pembelajaran awal kanak-kanak. Sebagai ibu bapa, guru atau komuniti, jangan endah tanda-tanda awal penyakit kanak-kanak tersebut. Buangkanlah pemikiran jika anak-anak sakit, kita mengedahkan penyakit itu dengan perkataan jauh dari perut. Anda semua pasti pernah dengarkan ayat-ayat itu. Dengan itu, soalan kepada panel ketiga iaitu pakar pediatrik kanak-kanak. Apakah peranan ibu bapa, guru dan masyarakat dalam menguruskan kesihatan kanak-kanak? Sekian. Terima kasih. Bagi saya, peranan ibu bapa, guru dan juga masyarakat adalah untuk memastikan kesihatan kanak-kanak ini terpelihara. Ibu bapa perlu memastikan anak-anak kita untuk menjalani gaya hidup yang sihat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, kita yang sebagai ibu bapa inilah yang perlu menjadi orang yang pertama untuk menunjukkan kehidupan gaya hidup yang sihat supaya anak-anak kita ni terinspirasi untuk mengikut jejak langkah kita. Saya bagi satu contoh cara. Ibu-ibu boleh memasak makanan yang seimbang dan kita boleh ajak anak kita makan ramai-ramai sama-sama. Perkara ini secara tidak sengaja boleh memastikan anak-anak kita mendapat nutrisi yang cukup. Kalau di sekolah pula, kita ada guru-guru yang mengajarkan subjek pendidikan jasmani, pendidikan kesihatan iaitu PJPK. Dalam mata pelajaran ini, kita dapat mengenal pasti tanda awal kanak-kanak itu menghidap gejala penyakit. Contoh, kita sebagai
ibu bapa, kita ada guru-guru dan masyarakat sekeliling, kita kena sentiasa perhatikan jika kanak-kanak itu terdapat gejala-gejala sakit-sakit, selesema, demam berpanjangan ataupun lesu dan tidak fokus semasa di dalam kelas. Tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sebagai masyarakat, peranan kita adalah untuk menyediakan persekitaran yang sihat kepada kanak-kanak untuk membesar. Sikap prihatin kita dan juga sikap menyokong dapat mengurangkan risiko pengabaian yang boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, Saudari Khadijah, yang telah mengupas tentang peranan ibu bapa, guru dan masyarakat dengan menguruskan kesihatan kanak-kanak. Sedih apabila terdapat segelintir masyarakat yang mengabaikan tanggungjawab mereka dalam menjaga kesihatan kanak-kanak. Oleh itu, saya ingin menanyakan pendapat masing-masing kepada ketiga-tiga ahli panel kita tentang isu yang kita bincangkan hari ini. Kita mulakan dengan panel pertama, dipersilakan. Baiklah, pada pendapat saya, kanak-kanak muda dijangkiti penyakit seperti HFMD, demam tinggi dan jangkitan pernafasan kerana imun mereka masih lemah. Punca utama ialah persekitaran tidak bersih, makanan yang tidak seimbang dan imunisasi tidak lengkap. Pencegahan melalui vaksinasi, amalan kebersihan dan pendidikan serta kesihatan pada ibu bapa dan penjaga amatlah penting untuk melindungi kesihatan kanak-kanak. Wah, sungguh mendalam. Okey, sekarang saya ingin menanyakan pendapat pada panel kedua pula. Okey, isu penyakit dalam kalangan kanak-kanak ni bukan perkara kecil. Ia bukan saja boleh menjejaskan kesihatan fizikal, tapi juga boleh mengganggu emosi, sosial dan pembelajaran mereka. Okey, penyakit-penyakit macam demam, sesema ataupun HFMD boleh merebak dengan cepat dekat taska dan juga tadika. Jadi ini bukan sahaja bagi tekanan kepada kanak-kanak tapi juga ibu bapa dan guru. Okay, oleh itu penting untuk kita semua termasuk ibu bapa, pendidik, pihak kesihatan untuk bekerjasama memberi pendidikan kesihatan. Kalau kita nak pastikan setiap kanak-kanak dapat membesar dalam persekitaran yang selamat, sihat dan menyokong perkembangan menyeluruh, kita mestilah jaga kebersihan, pastikan kanak-kanak mendapat imunisasi yang lengkap. Sekian. Okay, terima kasih kepada ahli panel yang kedua. Okey, sebagai penutup, saya akan menanyakan pendapat pada ahli panel kita yang terakhir, iaitu Saudari Khadijah. Bagi saya, isu penyakit dalam kalangan kanak-kanak memang perlu dititik beratkan dan memerlukan perhatian daripada semua pihak. Kanak-kanak terutamanya, seperti yang kita tahu, di bawah umur 5 tahun lebih mudah terdedah kepada penyakit berjangkit. Jadi apa yang kita perlu buat sebagai ibu bapa, guru dan juga masyarakat? Kita perlu menghantar anak kita untuk vaksinasi. Ramai ibu bapa yang tertanya-tanya kepada saya, doktor, penting ke vaksinasi ini untuk anak saya? Jawapannya adalah ya. Peranan vaksinasi ini adalah untuk melindungi kanak-kanak daripada jangkitan penyakit. Saya sebagai doktor pediatrik sangat menggalakkan ibu bapa untuk mengikuti jadual imunisasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Saya mohon untuk ibu bapa tidak mudah terpengaruh dengan keburukan vaksinasi yang digembar-gemburkan di media sosial. Kerjasama ibu bapa dan juga masyarakat sangat penting untuk merawat dan juga mencegah penyakit berjangkit kanak-kanak. Kita perlu mempunyai kesedaran awal untuk membawa anak kita ke klinik apabila kita mendapati anak kita terdapat gejala awal. Saya sebagai doktor pediatrik, saya percaya bahawa penjagaan kesihatan kanak-kanak bukan hanya tanggungjawab doktor tetapi juga adalah tanggungjawab bersama. Saya yakin kita mampu untuk melahirkan generasi yang lebih sihat. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, terima kasih kepada ahli panel yang ketiga. Saya sangat setuju dengan pendapat ketiga-tiga panel kita pada hari ini kerana isu ini bukan hanya benda yang ringan tetapi ia adalah berat.
Okay, terima kasih saya ucapkan ketiga ahli panel kita yang sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga pada apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Semoga nampaknya masa amat mencemburi kita. Sebelum berakhir, marilah kita sama-sama menepukkan tangan untuk diri sendiri kerana berjaya mendengar perbincangan kita hari ini. Sebagai kesimpulan, kita telah memahami bahawa kesihatan kanak-kanak merangkum aspek fizikal, mental, emosi dan sosial. Semua pihak perlu memainkan peranan penting untuk memastikan kanak-kanak membesar dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Tuailah padi antara masuk, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok janganlah rindu-rinduan. Akhir kalam orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilan. Dan terima kasih.